Untuk banyak selawat, untuk banyak zikir, untuk banyak la ilaha illallah tak boleh dibayar. Tidak boleh dibayar dengan pangkat, dengan kemasyhuran, dengan duit. Tak boleh. Dia mesti dengan keikhlasan. Mintalah sekarang dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bimbing hati kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ramai yang akan dipilih untuk istiqamah dalam mengerjakan satu-satu ibadat. Setiap minggu khatib berkhutbah sebut satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin kalau 1000 orang lelaki yang ada ni, kesemua 1000 orang menghafal ayat ni. Confirm insya-Allah. Tapi tak pernah dikupas bahawasanya innallah itu bermaksud Allah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat. Kenapa Allah berselawat? Yadullu ala azimi sya'ni salati ala Rasulillah, kata para ulama. Ayat itu menunjukkan betapa besarnya ibadat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.